Peperiksaan sejarah dah dekat kan? Relax, jangan panik. Jom kita letak tepi buku teks tu sekejap. Saya akan bawa awak kembali ke zaman batu. Percayalah, dalam 5 minit je, awak akan faham semua benda penting untuk lulus cemerlang. Okey, bayangkan sekarang. Nama awak Aki. Awak ni seorang remaja yang hidup pada zaman batu. Tak ada telefon, tak ada TikTok, tak ada sekolah. Misi utama awak hari-hari cuma satu. Teruskan hidup. Dan inilah panduan ikhtiar hidup untuk awak. Baik Aki, jom kita mulakan pengembaraan ni dekat rumah pertama awak. Lupakanlah pasal pintu atau tingkap. Rumah awak ialah sebuah gua. Memanglah gelap, sejuk sikit. Tapi inilah tempat paling selamat di dunia untuk awak dan keluarga. Inilah dia, rumah awak. Gua ni bukan setakat tempat nak tidur tau. Ia macam kubu yang melindungi awak daripada bahaya kat luar sana. Macam harimau bertaring lengkung dan sejuk malam yang menggigit. Dekat sinilah keluarga awak berkumpul, panaskan badan dekat unggun api dan berkongsi cerita. Setiap pagi bila awak bangun, misinya cuma satu. Cari makanan. Kalau awak tak ikut kumpulan berburu, maknanya awak tak makan. Senang cerita. Ini bukan pilihan tau. Ini cara untuk terus hidup. Nasib semua orang bergantung pada kejayaan pemburuan hari itu. Dan sebelum setiap perburuan besar, ada satu ritual yang sangat penting. Orang-orang tua dalam puak awak akan melukis gambar haiwan di dinding gua, macam yang ditemui di Gua Altamira, Spanyol. Ini bukan conteng-conteng biasa tau. Ia macam satu doa untuk dapat perburuan yang baik dan semua orang selamat kembali. Mesti awak tertanya-tanya kan, kita bukannya ada kat sana. Jadi macam mana ahli arkeologi boleh tahu apa yang orang zaman batu makan? Main teka-teka je ke? Taklah. Sebenarnya diorang ni macam detektif yang handal. Jawapannya ada pada perkataan ni. Eco-fact. Anggap je eco-fact ni macam bahan bukti yang diorang jumpa. Benda-benda macam sisa tulang haiwan, debunga pokok atau arang dari unggun api purba. Semua ni bagi petunjuk untuk membongkar menu harian orang zaman dulu. Hebat kan? Hidup sebagai Aki, si pemburu pengumpul memang mencabar. Tapi, satu hari, sesuatu yang sangat besar berlaku. Sesuatu yang telah mengubah nasib manusia untuk selamanya. Tiba-tiba, satu idea baru muncul yang mengubah segalanya. Daripada asyik berburu, orang awak mula belajar bercucuk tanam. Ini satu revolusi. Awak tak perlu lagi berpindah randah. Awak mula bina rumah dan tinggal setempat, macam di kampung purba Çatalhöyük di Turki ni. Salah satu bandar terawal di dunia. Slide ni sangat penting untuk peperiksaan awak. Jadi, bagi perhatian lebih sikit. Jom kita tengok beza dia. Sebelah kiri, hidup kat gua. Kejar binatang, asyik berpindah, hidup untuk hari ni je. Sebelah kanan pula, hidup di kampung. Tanam makanan sendiri, duduk satu tempat dan boleh mula merancang untuk masa depan. Perubahan yang sangat-sangat besar. Bila makanan dah ada dan tak perlu risau sangat, awak pun ada lebih banyak masa lapang. Apa jadi? Awak jadi kreatif. Di tempat-tempat macam Bancang di Thailand, orang bukan je bertani tapi diorang mula cipta tembikar yang cantik-cantik dan malah mula buat alatan dari logam. Satu lonjakan teknologi yang hebat. Sebagai Aki yang hidup dalam zaman baru ni, dunia awak pun jadi makin luas. Awak bukan je kenal jiran sebelah, tapi awak mula dengar cerita-cerita orang, bisikan tentang binaan-binaan batu gergasi yang misteri dari tempat yang jauh. Awak dengar cerita pasal bulatan batu gergasi nun jauh di Britain? Sampai sekarang, tak siapa pun betul-betul pasti apa gunanya. Mungkin kuil untuk upacara purba atau mungkin kalender gergasi untuk tengok bintang. Kita panggil ia Stonehenge, satu misteri yang kekal hingga ke hari ini. Tapi, ada satu lagi misteri yang lebih tua dan lebih pelik. Namanya Göbekli Tepe di Turki. Yang buat ia luar biasa ialah ia dibina oleh pemburu pengumpul sebelum wujudnya pertanian. Macam mana diorang buat? Kenapa? Ini memang mencabar semua yang kita tahu tentang zaman batu. Betul-betul satu teka-teki besar. Okey, pengembaraan sebagai Aki dah selesai. Sekarang, masa untuk uji ingatan awak sikit. Bahagian ni penting untuk bantu awak skor dalam peperiksaan. Jom kita tengok apa yang awak dah ingat. Dah sedia? Soalan pertama. Ingat tak pasal revolusi pertanian tu? Kat mana kampung terawal yang kita bincangkan tadi? Tempat diorang mula bercucuk tanam. Fikirkan. Tepat sekali, Çatalhöyük. Ni fakta bonus untuk awak ingat. Tempat ni didiami orang untuk masa yang sangat lama, dari sekitar tahun 7100 hingga 600 sebelum Masihi. Cuba hafal tarikh tu. Soalan kedua. Okey, yang ni pasal seni purba. Ingat tak gua yang ada lukisan-lukisan haiwan yang menakjubkan tu? Ritual sebelum berburu. Dekat mana ya?
Jawapannya ialah Gua Chauvet di Perancis. Dan fakta bonus untuk awak, lukisan-lukisan ini sebenarnya berusia lebih 30,000 tahun. Ini menjadikannya antara karya seni tertua yang pernah ditemui oleh manusia. Wow. Okey, soalan terakhir. Ingat tak binaan batu gergasi yang penuh misteri itu? Yang terletak kat Britain. Apa namanya? Dah tentulah Stonehenge. Dan ingat fakta bonus ni, ia bukan dibina sekelip mata tau. Proses pembinaannya makan masa beribu-ribu tahun, dari sekitar 3,700 hingga 1,600 sebelum Masihi. Lama tu. Jadi, kita dah lihat perjalanan awak sebagai Aki dari seorang pemburu di dalam gua menjadi seorang petani di sebuah kampung. Perubahan yang sangat besar kan? Cuba fikir sekejap. Apa agaknya satu ciptaan atau idea paling hebat pada zaman batu? Adakah api, alatan batu, atau idea untuk menanam benih? Apa satu perkara yang betul-betul mengubah segalanya? Fikir-fikirkanlah. Semoga berjaya dalam peperiksaan awak.